Mana angkat sikit. Serangin ke talang? Senang. Itu yang dimakan bang. Astagfirullahaladzim. Angkat tinggi sikit. Makan. Tak ada. Sama tengah hari aku main ke petang. Oh, mata hijau. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ini hari kita turun di Port Dickson. Negeri Sembilan, Pulau Arang tu depan Pulau Arang. Aku rasa kat 2 tahun lah aku tak turun sini. Aku naik dengan Balan. Aku Balan Fahan, lepas tu ada geng joki. Masai pun ada lagi. Alright, jom kita cari spot lama. Right. Go. Oh, ikan pasir. Oh. Ikan pasir. Alhamdulillah. Sini memang ikan karang ah. Right. Alamak. Ada. Alhamdulillah. Oh, tambak. Jarang dapat ikan tambak ni. Alhamdulillah. Tambak, babe. Mana nak tahu tambak. Tambak ni pipi dia ada kesan merah ni. Ni. Mana angkat sikit. Serangin ke talang? Serangin. Gubal siut. Gubal. Alhamdulillah, syukran. Oh, waduh. 2 kilo lebih bang. Ombak geng, ombak. Pusing kayak aku. Belakang ombak kapal lalu. Kau ada bagi. Oh, jenah. Alhamdulillah. Oh, cik baik jatuh atas kayak ah. Jenah bang. Cik baik jatuh atas kayak. Aduh. Jenah. Tak masalah, boleh dah. Geng, ni lah rumah api tabung haji dia orang panggil tu. Panggil tabung haji rumah api kat PD. Ni ada. Memang macam bangunan tabung haji lah kat Jalan Tun Razak tu. Aku tak pernah sampai naik kayak kat sini. Aku pun tak tahu mana karang dia apa semua. Gedah je lah dulu. Kalau jumpa karang kan aku test lah. Alright.
Sangkut. Okey. Geng. Dapat ikan timun, geng. Tak sempat. Aku lalu aku tengah nak makan. Tamu besar aku dia pun makan. Bolehlah goreng-goreng. Ikan timun kan? Ikan timun lah. Aduh. Oh, besar gila oi. Putus, berambut putus. Woi, masuk karang ah. Allahu Akbar. Berdacang. Allahu Akbar. Tak ada rezeki. Putus weh, aku dah tahan lah tu. Kena apa macam ada benda kat situ. Aduh ya. Putus berambut 30 pound. Fras gila, fras. Kena buli. Aku nak buat kan. Aku patah balik ke Pulau Arang lah. Tak apa, nanti kita repeat. Itu yang dimakan bang. Astaghfirullahaladzim. Angkat tinggi sikit. Rezeki kau lah. Tu kata kau belang. Betul ada kat sini lah. Rezeki tu aku cakap sini ikan tak makan. Tak habis sekali dia makan. Sekali dia bagi. Sekali dia makan. Terkejut je. Okey lah geng. Kita orang naik kat pulau dulu. So solat dulu. Lepas solat kita sambung mancing balik. Sekarang dah pukul 2.30. Alright. Selamat mendarat. Sayang betul lah kat tiang tu ni. Putus berambut 30 pound. Makan tak ada maaf bagimu. Aduh. Dia sisi yang makan. Tak ada. Sampai tengah hari aku main ke petang. Oh, mata hijau. Oh, 2 kilo dah. Alhamdulillah dah selamat mendarat. Mari kita cek hasil seorang satu. Oh, ada ni tadi dah naik boron kat 2 kilo kak. Ni Farhan ikan. Burung belang mai. Burung belang 2 kilo dah ni. Burung belang satu GT ada. Oh, GT geng. Kasar juga. 1 kilo. GT. Abalan. Abalan dia pecah telur lagi. Pecah telur naik senangin. Senangin. Aduh. 2 kilo dah. Tapi aku punya jangan marah lah. Malah nak tunjuk ikan aku ni. Hai. Nampak tak? Multi species. Ikan pasir ada. Tambak ada. Timun ada. Jenah. Jadilah ikan Pulau Arang dah tak kenal aku dah. Alright, jangan lupa belanja, subscribe, like, komen dan share channel Asri Vlogs. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum. Alright geng, kita dah balik kayak ni dengan Farhan, dengan brother ni, dengan Tok Lan. So ikan fry kita masak weh. Ni pagi karang sama GT masak steam lemon. Ini bakar belado. Alright, jemput. Bismillahirrahmanirrahim. Piu.